Syaitan manusia lagi bahaya. Dia tak lari dengan auzubillah. Cuba buka ni, kata-kata siapa ni? Okey. Ada satu hadis, saya cek hadis ni, dia dhaif tapi dikuatkan dengan turuk yang lain. Satu masa diriwayatkan daripada Abi Zar Al-Ghifari. Qala li Rasulullah SAW, Rasulullah berkata kepada aku. Aku tu siapa? Abu Zar Al-Ghifari. Nabi kata apa? Hal ta'awwazta billah? Adakah engkau telah berlindung dengan Allah daripada syayatinil jin, syaitan jin dan syaitan manusia? Maka Abu Zar bertanya balik Rasulullah, ya Rasulullah, wahalil insi min syayatin? Manusia ada tak yang jadi syaitan? Nabi kata, na'am, ya. Mana sebelum tu Abu Zar tak tahu. Syaitan tu ada juga kalangan. Lepas tu dia tanya Nabi. Nabi kata, na'am. Syaitan manusia syarrun, lebih jahat daripada syayatinil jin. Lebih jahat. Kan? Berapa ramai yang kawan baik jadi tipu kawan, kan? Kita tak tahu. Berkawan, solat sekali masuk. Tengok, dia dah tipu kita 5 tahun. Syaitan ada tipu macam tu. Syaitan kita sedarkan, kena tipu. Sebab syaitan bukan nak duit kita pun. Dia tipu apa? Solat lambat. Lupa zikir. Malas solat sunat, kan? Dan kita sedar pun. Cuma, macam orang tak sedar.